Selamat datang ke vlog PDP kami bagi kursus DTM 10323 Tourism in Malaysia. Hari ini kami akan membawa anda meneroka salah satu destinasi tanah tinggi yang paling terkenal di Malaysia iaitu Cameron Highland. Meneroka tarikan-tarikan utamanya serta memahami mengapa destinasi ini menjadi antara produk pelancongan tanah tinggi yang penting di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizah. Kini saya berada di Tiny Boutique Chalet yang terletak di Kampung Sedia. Kononnya kawasan ini dahulu dipenuhi oleh bunga-bunga liar dan menjadi taman permainan Puteri Bunian. Dan disebabkan itu, kampung ini dikatakan sudah tersedia, maka dipanggil sebagai Kampung Taman Sedia. Keunikan dan kisah legenda tersebut menjadi tarikan pelancong untuk datang ke kampung ini. Hai guys, saya Ashraf. Kini saya berada di Tokyo Town Cameron Highland. Kalau anda nak rasa vibe macam negara Jepun tanpa naik kapal terbang, jom ikut saya. Jom kita tengok apa yang menarik kat sini. Jom. Tokyo Town Cameron Highland merupakan salah satu tarikan baharu di Cameron Highland yang mengetengahkan konsep budaya Jepun dalam suasana tanah tinggi. Ke bawah. Tengok, baru je sekejap saya kat sini dah boleh cakap Jepun tau. So macam mana? Berbaloi tak datang sini? Jadi kalau rasa nak datang, nak makan-makan, ambil gambar semua, jangan lupa datang ke Tokyo Town. Okay? Tu lagi satu yang penting, masuk pun percuma tau. Okay, bye-bye. Okey, bersama saya Hidayah Hilimi di mana? Di Cameron Highland. Okey, ini adalah salah satu tempat iaitu syurga membeli belah di Kia Farm. Okey, kalau anda tengok di sekeliling kita ada jagung susu, kita ada keledek, kita ada strawberry dan juga kita boleh tengok di sekeliling kita juga ada strawberry farm. Kita ada sheep sanctuary dan juga the hotel yang terkemuka di Cameron Highland. Bagi pengunjung yang inginkan keselesaan, anda boleh datang ke Bazar Kia Farm. Di sini bazarnya berbumbung dan juga terdapat pelbagai kemudahan seperti surau, parking dan juga pelbagai barangan yang dijual di sini seperti coklat, makanan-makanan kering, ubi dan juga jagung. Jadi, jom ikut saya. Cameron Highland ditemui pada tahun 1885. Kawasan ini mula dibangunkan sebagai pusat peranginan dan pertanian tanah tinggi di sekitar tahun 1925 oleh pentadbiran British. Kini saya berada di Tanah Rata Cameron Highland. Tanah Rata ini dan seluruh Cameron Highland ditadbir oleh Majlis Daerah Cameron Highland. Tanah Rata ini dipanggil sempena tanahnya lebih landai berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Ia terletak 1,440 meter dari aras laut dan menjadikannya lebih sejuk sepanjang tahun. Hai semua, hari ini saya berada di Mardi Cameron Highland. Mardi Cameron Highland adalah salah satu tarikan pelancongan yang terdapat di Cameron Highland. Untuk makluman semua, Mardi Cameron Highland telah ditubuhkan pada 14 Jun 2003. Dan objektif utama adalah untuk pembelajaran dan pengajaran mengenai agrotourism. Bagi yang berminat tentang agropelancongan, bolehlah datang ke Mardi Cameron Highland dengan bayaran RM10 sahaja untuk dewasa dan RM5 sahaja untuk kanak-kanak. Baratti merupakan ladang teh kedua terbesar di Cameron Highland dan telah beroperasi sejak tahun 1933. Selain daripada ladang teh yang menghijau, pengunjung juga boleh menikmati teh segar di Cameron Valley Tea House. Kini Cameron Highland terkenal dengan cuacanya yang sejuk, pemandangan yang indah, ladang teh yang menghijau, ladang strawberry, taman bunga serta pelbagai aktiviti agro dan eco pelancongan yang menarik.